Puyo M340i. Berapa income yang saya nak pakai kereta ni? Jom kita kira. Harga model baru tahun 2024 adalah RM397,000. Down payment kita kira 30%. RM119,000. Engine 3.0, road tax RM2,130. Insurans kalau ada 55% NCD jadi RM4,835. Total upfront yang kena ready adalah RM126,000. Monthly installment untuk 7 tahun RM3,954. Total setahun adalah RM37,448. Untuk yearly expenses, insurans RM835, road tax RM2,130, free service daripada BMW. Pack and tag kita prepare RM5,000 setahun. Untuk yearly expenses adalah RM11,965. Bukan yearly expenses dengan yearly installment. Dapatlah RM59,413. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Di sebulan kena prepare RM4,951. Berapa income yang sesuai untuk pakai kereta ni? Let's say nak spend 30% daripada income, total sebulan kena ada income bersih sebanyak RM16,603. Let's say nak spend 20% daripada income, RM24,800. Kereta apa yang kita patut kira untuk video seterusnya? Cuba korang komen.